Tetapi hakikat dia, saudara-saudari, kita tak boleh nak salahkan juga politician, sebab politician akan terus main benda tu sebab mereka ini datang daripada acuan yang sama. Cara mereka samalah, kan? Dia tak kenal benda lain, dia hanya kenal benda dalam politik dan dia akan cuba. So budaya baru politik Malaysia tu dia tak akan muncul lagi dan masih belum ada game changer untuk menjadikannya. Dan kalau tanya Anas dah reda Anwar Ibrahim akan menjadi sebab aku tak nampak ni. Dan orang dalam bila ideal, bila hampir separuh ahli parlimen PAS sokong Anwar untuk jadi PM next PRU apa? Sebab orang PAS dijanjikan TPM. So mana? Lepas tu sebab Anwar pun cermat, cerdik. Dia tengok DAP dah cannot go. Dengan DAP kekalahan DAP di Sabah. Kalah DAP, kerusi yang dia pegang pun dia kalah Aidil. So kosong kerusi. Kau ingat Anwar bodoh? Sebab tu Zahid cerita pasal dia dah jumpa PAS dengan PAS dengan Bersatu. Dan dia nak buat payung besar dan payung ni bukan untuk tumbangkan Anwar sebelum PRU 16. Kau fikirlah. Kau fikir. Saya ingat lagi, saya pernah cakap satu video dan video ni pergi ke Muhyiddin. Okay? Saya cakap, Muhyiddin, take charge lah. Take charge. Apa dah jadi dekat kau ni? So Muhyiddin dia tim panggil saya jumpa dengan dia orang. Sebelum bulan puasa pada tahun 2024 tak silap saya. Minta ideal apa pendapat semua sekali kan. Tapi lepas tu there's nothing. Muhyiddin keep quiet sampai sekarang tak boleh nak control dia punya parti sendiri, okay? Orang politik ni guys, dia dah menunjukkan kita punya history, pattern kita, okay? Patternnya jelas dan nyata. Dekat Malaysia politik sangat dinamik untuk mereka yang ada kuasa. Mereka boleh bentuk apa-apa yang mereka bentuk, mereka boleh ikut apa yang mereka suka ikut. Yang penting sekarang ialah bukan saja diorang tahu, kita kena kuatkan suara rakyat. Okay? Dengarnya yang nak jadi third force ni pula adalah mereka-mereka yang part of the problem. Bukan lagi rahsia. Rafizi dan Khairi Jamaluddin sedang berbincang untuk menubuhkan parti dan orang-orang mereka nak bincang untuk tubuhkan parti, tetapi masalahnya ada clash of ego antara Rafizi dan juga Khairi Jamaluddin. Siapa bakal jadi presiden? Okay, so dua ni kita dah dengar bagaimana dia sedang dan dia orang nak jadi dia orang nak jadi third force, so called third force, tetapi dia part of the problem. Khairi Jamaluddin tingkat 4. Kita dah lupa ke? Budak tingkat 4. Rafizi Ramli, tengok apa musibat yang dia bawa, bahana yang dia bawa. 3 tahun jadi Menteri Ekonomi. Tengok apa jadi kat data center. Dia punya semua all this kind of thing kan. Dia punya program data center dia solar. It is going to be a problem data center. It is not viable to do data center kat Malaysia sebab kita tak cukup air, tak cukup resources, tak cukup itu dan ini. No. We are bringing this investment in.